Amerika Syarikat telah memberi amaran kepada Kanada agar tidak menarik diri daripada pembelian pesawat pejuang F-35 buatan Amerika, dengan memberi peringatan mengenai akibat yang akan dihadapi sekiranya perjanjian tersebut dibatalkan. Ini berikutan kajian semula yang dilakukan oleh Ottawa terhadap perjanjian bernilai berbilion dolar itu, yang dijangka mencapai keputusan akhir menjelang 22 September tahun ini. Malah, Menteri Pertahanan Kanada telah berjanji bahawa kajian semula itu akan diumumkan secara terbuka, selepas itu ia akan dihantar kepada Perdana Menteri Marani untuk keputusan akhir. Menurut laporan, pegawai AS memberi amaran kepada Ottawa bahawa menarik diri dari program F-35 mungkin akan membawa kepada akibat yang buruk. Malah, pada Mei lalu, Duta AS ke Kanada memberi amaran bahawa keputusan untuk tidak membeli F-35 boleh mengancam kerjasama NORAD antara AS dan Kanada, yang katanya bergantung pada kedua-dua negara yang menggunakan pesawat buatan Amerika yang sama. Bulan lalu, Pertahanan Kanada dilaporkan mengesyorkan agar membeli 88 pesawat F-35 buatan AS. Cadangan itu tidak mengejutkan kerana tentera Kanada pada asalnya menyokong dan memilih pesawat pejuang Amerika itu. Selain itu, kepimpinan tentera Kanada sangat rapat dengan rakan sejawatannya di AS dan secara tradisional mendorong lebih banyak integrasi antara kedua-dua angkatan tentera. Perdana Menteri Kanada, sementara itu, mengarahkan kajian semula pembelian itu berikutan ancaman terhadap kedaulatan Kanada oleh Presiden AS Donald Trump. Hubungan AS-Kanada telah terjejas di bawah pentadbiran Donald Trump, dengan ketegangan ekonomi yang semakin meningkat dan konflik yang mencabar, termasuk desakan agar negara itu menjadi negeri ke-51 AS. Washington sedang memantau dengan teliti cadangan Kanada mengenai pembahagian dana bagi pembelian dua jenis pesawat pejuang berlainan antara F-35 buatan AS dan Gripen dari Sweden. Penyokong berkata, belanjawan pertahanan besar Kanada mampu menampung kedua-dua pembelian tersebut. Sementara itu, penyokong Gripen berhujah bahawa pesawat Sweden itu lebih unggul berbanding F-35 dalam misi di kawasan Arktik dan di dalam cuaca buruk di utara. Terima kasih kerana menonton. Untuk mendapatkan berita terkini dan isu semasa atau dokumentari terbaru kami, jangan lupa tekan butang like dan subscribe. Sehingga bertemu lagi di lain masa. Bye.